Dengan limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, kadar zakat fitrah ditetapkan seperti berikut. RM9 bagi beras tempatan, RM15 bagi beras import dan seumpamanya, RM23 bagi beras mati dan seumpamanya. Umat Islam digalakkan menunaikan zakat fitrah mengikut jenis beras yang menjadi makanan harian masing-masing. Bagi tahun 2026, Lembaga Zakat Negeri Kedah mensasarkan kuzipan zakat fitrah sebanyak RM13.5 juta. Zakat fitrah ini akan diagihkan kira-kira kepada 27,300 orang asnaf dalam kalangan fakir, miskin, mu'alaf dan fisabilillah, dan pelaksanaannya akan dibuat sebelum Hari Raya Aidilfitri. Bagi memudahkan urusan pembayaran, Lembaga Zakat Negeri Kedah menyediakan 23 saluran pembayaran zakat fitrah, termasuk portal dan aplikasi rasmi Lembaga Zakat Negeri Kedah, perbankan, internet, e-wallet serta platform digital lain. Seramai 2,788 ejen AMIL dan 183 agensi dilantik turut menggunakan kaedah digital seperti QR Code dan sistem MyAmil. Resit pembayaran akan diberikan secara digital, manakala kaedah kutipan kupon manual masih disediakan melalui ejen AMIL terpilih sahaja.